minit. Tak apalah Yang Hormat, kita bagi 10 minit. Siapa yang nak berucap 5 minit tu berucap 5 minit lah. Sebelum 4:30 saya akan panggil Menteri menjawab. Terima kasih. Baliknya. Terima kasih Datuk Pengurusi dan atas kesempatan dan peluang yang diberikan untuk saya turut sama mengambil peluang membahaskan kementerian ini di peringkat jawatan kuasa, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang datang sendiri untuk mendengar pandangan-pandangan yang diberikan oleh Dewan ini. Saya ingin menyentuh pertama sekali butiran 040-000 penggalakan pelancongan, dan 030-300 prasarana pelancongan, 030-200 pengurusan sumber manusia. Datuk Yang Dipertua, kita telah mendengar pandangan banyak pihak yang dikemukakan dalam Dewan ini, dan saya ingin menuju terus kepada butiran 040-000, iaitu sejauh apa yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelancongan, maka kita sepatutnya tidak melupai bahawa di negara kita, di Malaysia ini juga banyak sumbangan-sumbangan yang diberikan dalam negara ini yang bercorak keislaman. Dengan sebab itu saya rasa kita harus prihatin. Yang kalau boleh saya sebutkan buat sementara ialah kita perlu mewujudkan satu pakej pelancongan Islam di dalam negara ini untuk menarik pelancong-pelancong dari luar, kerana pelancong-pelancong dari Eropah, Jepun, China dan sebagainya, mereka lebih juga tertumpu kepada untuk melihat bagaimana negara ini yang terkenal dengan sejarah keislamannya sejak daripada dulu. Contoh, kita mempunyai masjid-masjid utama dan masjid-masjid bersejarah dalam negara yang ada bangunan-bangunan masjidnya telah dikategorikan sebagai bangunan-bangunan warisan. Tetapi masjid-masjid ini dengan seni bina mereka yang telah begitu lama nampaknya terkesamping dan tidak dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung itu sendiri. Jadi saya mengharapkan bahawa suatu perhatian harus diberikan oleh pihak kementerian ini sendiri, kerana kita yakin di kebanyakan negara dari Eropah, Jepun dan juga China sebagainya, mereka sulit nak tengok bangunan-bangunan masjid sebagaimana yang ada di tempat kita. Kita ada di Johor, kita ada di Kelantan, di Kedah, di Perak dan seluruh negara. Bahkan di Selangor ini sendiri tak kurang pada masjid-masjid yang begitu ratusan tahun sejarahnya. Begitu juga kita ada di sini ialah institusi-institusi pengajian tradisional yang dikenali sebagai sekolah-sekolah pondok. Di Barat tak ada pondok, di Jepun tak ada pondok, di China tak ada pondok. Begitu juga di tempat-tempat yang negara-negara lain. Jadi kalau mereka datang ke sini, mereka seronok nak tengok di tempat yang tak pernah terfikir, tak pernah tergambar perkara-perkara yang ada di tempat mereka. Walaupun mereka mungkin daripada orang bukan Islam, tapi mereka seronok nak tengok tempat-tempat macam mana tumbuhnya ilmu pengetahuan Islam yang diasaskan peringkat awal dulu. Mungkin ini di peringkat awal 40-an dan sebagainya. Begitu juga tempat-tempat yang lain yang bersejarah, yang berkaitan rapat dengan kedatangan Islam di Malaysia. Seperti mana boleh. Sempat lagi kah? Tak tahu. Boleh? Ya? Sebab okey, saya nak tanya ringkas dia Yang Berhormat. Sebab dululah dibangkitkan soal kata kita nak cuba dapatkan keuntungan daripada pelancong-pelancong Muslim seluruh dunia. Jumlah dia tinggi. Apa pandangan Berhormat? Ada cadangan dulu minta Kementerian Pelancongan tu pastikan ada satu taraf, sebab pengunjung ni bukan semua nak pergi masjid Yang Berhormat. Ada nak pergi spa, nak pergi riadah apa semua. Tapi kita tak ada lagi status spa halal. Yang ada setengah negara tu dah buat kempen wujudkan spa ni bertaraf halal, dia katanya halal compliant. Mungkin kita boleh juga bangkitkan perkara ni sebab pelancongan tak pernah fikir pasal benda tu. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Indra Mahkota. Saya setuju dengan pandangan itu sendiri, kerana kalau kita nak katakan untuk nak minum minuman keras misalnya,
pelancong-pelancong dari Eropah daripada jemu lah. Orang kata dalam bahasa mudah cakap kampung, dah tak larat nak mabuk lah. Jadi datang ke sini untuk peringkat nak lihat bagaimana suasana yang tenang, suasana yang stabil, suasana yang sesuai dengan susila dan budaya timur. Jadi saya setuju apa yang dijelaskan oleh saudara kita dari Yang Berhormat Indra Mahkota. Saya nak kaitkan balik tadi, iaitu macam contoh batu bersurat. Kadang batu bersurat tinggal dalam sejarah, tapi pelancong tak tengok tempat-tempat pahlawan Melayu Islam. Kita ada di semua negeri. Kita ada di Sabah, yang kalau tak silap saya dikenali dengan Tok Janggut. Kalau di Sarawak dikenali dengan Rosli Gobi ke? Dobi. Dan begitulah di seluruh negara. Kalau di Pasir Salak sendiri, ini adalah pahlawan-pahlawan yang bukan sahaja dari segi Melayunya, tapi dari segi keislaman mereka mempertahankan negara dari sudut roh Islam itu sendiri. Dan ini kita nak perkenalkan kepada pelancong-pelancong luar. Begitu jugalah di Melaka, di Kelantan, di Terengganu, dan hampir di seluruh negeri di Malaysia ini sendiri. Pengalaman saya Datuk Pengusi di Masjid Negara, apabila kita tidak formkan satu pakej pelancongan Islam, maka pelancong datang ke Masjid Negara dengan yang tersendiri mengikut siapa yang memandu pelancong. Sebab kita tak formkan mereka bagaimana briefing atau taklimat yang seharusnya diberikan oleh pemandu pelancong, terutama sekali kepada pemandu-pemandu pelancong yang datang daripada Eropah dan sebagainya. Saya pernah alami apabila pelancong dibawa ke makam Masjid Negara, maka ada yang pemandu pelancong yang memberi briefing seolah orang Islam ni mati sumbat hidung, sumbat telinga dengan kapas. Jadi bad image kepada kita punya pelancong, sedangkan itu bukan yang nak diceritakan di makam pahlawan Masjid Negara. Jadi kita terkilan. Masjid Negara tidak mempunyai peruntukan dan kemampuan untuk mengadakan pemandu pelancong sendiri, tetapi untuk mendapat orang kata bantuan dan sedikit peruntukan daripada Kementerian Pelancongan, maka kita tak ada. Jadi oleh kerana itu terpaksa pihak Masjid Negara contohnya mengambil inisiatif sendiri dengan kemampuan yang begitu terbatas, menyediakan pemandu pelancong ini supaya mereka dapat taklimat yang sebenar. Pelancong datang ke masjid bukan hanya semata-mata untuk nak melihat dan nak melihat dari segi seni bina masjid, tetapi juga pelancong mesti diberi taklimat, diberi suatu maklumat yang tepat. Apa itu masjid sebenarnya? Mereka tengok mimbar, apa itu mimbar? Mereka tengok mihrab, apa itu mihrab? Mereka tengok tempat wuduk, apa orang Islam bazir air, pasal paip air banyak sangat, dia tak faham. Jadi semua ini kita minta kementerian harus memahami kedudukan ini. Dan selepas ini kalau boleh kalau boleh saya mencadangkan sangat-sangat supaya pakej pelancongan Islam ni tidak kita masuk dalam satu grup yang umum begitu, tapi mesti dikhususkan. Bukan maksud pakej pelancongan Islam ini khusus untuk orang Islam semata-mata, tetapi lebih jauh daripada itu ialah Islamic knowledge ataupun pengetahuan Islam yang sebenarnya yang berkaitan itu sendiri sampai kepada orang-orang lain, pelancong-pelancong luar, walaupun mereka terdiri daripada orang yang berbagai agama dan juga berbagai bangsa. Boleh setengah minit ada boleh? Ya, dah habis masa yang Habis. Saya habiskanlah yang habiskan. Minta maaf pendang. Saya minta izin pada Datuk Pengusi, saya di kawasan saya di Baling ini berkaitan dengan 040 lagi 000 dan juga suasana di Baling itu sendiri. Sebagai mewakili rakyat Baling, maka destinasi pelancongan di kawasan saya di Baling begitu menggalakkan sebenarnya, tetapi mungkin Yang Berhormat Menteri pun dah maklum, cuma kita minta supaya diberi perhatian yang lebih, kerana di sana ada kolam air panas Ulu Legong, tempat peranginan Latar Bayu, Bukit Hijau, dan juga berhampiran dengan Sik. Kemudian yang uniknya Baling ini adalah bandar di pinggir gunung. Kemudian tu di kaki gunung itu
dialiri oleh mengalirnya sungai. Apa kata kalau kita upgradekan sungai ini supaya dia dalam, bersih, mungkin orang boleh main perahu kolek kat situ. Jadi pelancong seronok sambil-sambil makan angin. Yang memang angin di baling ni bersih sebenarnya, sebab dia suka bersih. Kemudian tu di sana juga yang paling sejarah kita tak boleh lupa ialah pertemuan antara Cheng Ping dengan Allahyarham yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama. Ini banyak mesej di situ, bukan takat nak jumpa Cheng Ping dengan Tunku, tapi bagaimana rakyat Malaysia bangun menentang komunis, sehingga pada ketika itu tercapai suatu perjanjian yang akhir sudahnya membawa kepada negara ini berada dalam keadaan sebagaimana yang ada sekarang. Tempat Cheng Ping juga jumpa Tunku ni di kelas yang tempat saya belajar dulu. Waktu saya di primary school, itulah tempat saya duduk belajar dulu. Pelancong datang, tapi sekarang tempat tu dah sunyi sepi, generasi dah tak kenal lagi. Begitulah juga Raja Bersiung. Tak tahulah Raja Bersiung ni ceritanya. Dan yang paling unik juga ialah perkampungan asli. Terdapat perkampungan orang asli yang duduk di tepi pekan ataupun tepi bandar. Jadi pelancong datang secara tidak langsung, mereka boleh mengenali masyarakat orang asli yang mereka tak payah masuk ke dalam hutan. Jadi inilah saya mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri dapat memberi perhatian untuk produk pelancongan di kawasan saya di Bali. Terima kasih Datuk Musi. Yang Amat Paya Besar